Rumah rosak, beli dah lah mai. Nak cari duit repair pula. Aduh, jam. Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya anda masih boleh buat tuntutan kerosakan rumah walaupun dah lebih 2 tahun terima CCC. Ini untuk rumah baru ya. Ya betul. Walaupun tempoh defect liability cuma 24 bulan, kalau ada kerosakan struktur macam contoh tiang, retak slab, lantai mendap, dinding utama merekah, lebih pada struktur utama, anda boleh claim sehingga sebelum 15 tahun dari pemaju. Macam mana? Buat laporan ke tribunal tuntutan pembeli rumah bawah KPKT. Lampirkan bukti kukuh seperti gambar, laporan teknikal yang sah dan pastikan kerosakan itu bukan sebab ubah suai sendiri. Yang itu anda kena pastikan. Ingat ya, ini hanya untuk kerosakan struktur. Bukan lampu tak menyala, pipe bocor, siling rosak, perkara-perkara minor wear and tear. Lagi mudah, anda boleh kontak KPKT. Mereka akan guide anda. Info ini saya dapat semasa event kami bersama pemaju-pemaju dan kebetulan KPKT juga ada pada waktu itu. Jadi mereka menyampaikan hak-hak pembeli. Setakat ini saja dari saya, Heri Razak.